Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya berada di Sungai Rawang, Selangor yang pernah menjadi isu pencemaran air yang serius. Sungai Rawang ini terkenal dengan pencemaran air yang berpunca daripada buangan domestik dan sisa-sisa buangan industri yang berada berdekatan dengan kawasan-kawasan ini. Sebagai contoh di sana. Sungai ini memainkan peranan penting sebagai sumber air, tapi kini ia tidak dapat lagi digunakan secara optimum oleh manusia disebabkan oleh pencemaran tersebut. Pencemaran ini bukan sahaja menjejaskan alam sekitar, tapi juga kehidupan masyarakat sekitar. Kehidupan air seperti ikan semakin berkurangan. Penduduk pula menghadapi kesukaran apabila sungai yang menjadi sumber utama air kini tidak lagi selamat digunakan. Apa yang boleh kita lakukan? Pertama, kempen kesedaran tentang menjaga sungai harus dipertingkatkan. Kerajaan harus mengetatkan undang-undang supaya tiada mana-mana pihak berani untuk membuat pencemaran sungai seperti ini. Jaga sungai kita. Di sini seperti yang kita dapat lihat, sampah-sampah ini banyak ya, dan ini boleh mencemarkan air-air yang air Sungai Rawang yang berada di sini. Tengok air sudah semakin kotor dan kemungkinan hidupan akuatik yang tinggal di sini akan teracun. Itu saja daripada saya, Muhammad Adib bin Encik Rahmat. Jaga sungai kita.